Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau korang tahu Ziki adalah Ziki Yusof yang sentiasa menceritakan tentang kereta lah. Banyak Ziki tengok kereta-kereta kat semua Ziki macam jenis tikus ni jahat guys. Duduk bergigit wire habis short ECU dan sebagainya. Kalau kereta korang jenis parkir tempat-tempat dengan tong sampah dekat macam ni kan. So Ziki tunjuk contoh je lah. So secara tak langsung dia tikus ni suka lah tempat-tempat yang macam panas-panas. Korang balik kerja, korang balik rumah mandi-mandi kan. Tapi tikus masuk dalam kereta, duduk bawah cover-cover semua, dia gigit wire. So secara tak langsung pakai je benda ni, tak pening kepala. So cara korang guna, dia punya bau okey. Macam minyak gamat pun ada bau je kan. Tapi tak apa, macam minyak panas macam tu. So anda kata korang spray, tekan je. Buka, tekan je. Sebab sayang kadang-kadang kereta-kereta korang ni tak rosak apa, tahu-tahu ada masalah gigit wire, short sana short sini, makan modal. Okey, tumpukanlah tempat-tempat yang lepak tu, atas-atas wire. Spray je lah, terus senang. Kat kawasan-kawasan sini ni kadang-kadang dia masuk kat situ. Tikus ni jahat ni. Okey. Terasa tu simple tu. So benda ni akan membuatkan tikus tu lari lah. Dia tak main-main kat kereta korang tu. Kalau nak gigit, biar gigit kereta orang lain lah. Okey, pastikan korang dapat benda ni satu. Untuk mengelakkan lah wire-wire gigit-gigit tikus. Kadang-kadang plug kabel pun orang gigit tau. Tikus-tikus ni jahat ni. So secara tak langsung short, kereta kena breakdown, kena panggil komen datang bengkel, datang rumah korang untuk check. Pakai je spray ni. Banyak kali lah, banyak biji kereta korang boleh test. Macam contoh bengkel Ziki sebenarnya Ziki dah beli dah sebelum ni. Cuma Ziki nak tengok keadaan dia. Ziki test kat kereta kancil Ziki okey. Kadang-kadang kereta customer banyak sangat, kita nak cuci enjin kereta customer, kita spray. Kita belanja lah customer kadang-kadang sebab diorang pun tak fikir benda ada jual. Itu saja. So andai kata kalau korang nak, boleh tengok kat bahagian bawah. Lepas ni je kan. Okey betul? Nanti tengok bahagian bawah. Roger. Assalamualaikum.